kasut running yang paling banyak dan hangat diperkatakan tahun 2025 ini. Jadi tentu ramai juga nak tahu kenapa kasut ini sangat hype. Jadi bagi mengupas isu dan persoalan tersebut, kebetulan saya juga sudah berlari banyak dengan kasut sebelum ini. Jom kita sama-sama review Adidas Adizero Evo SL. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our Rumi channel. Welcome back to On Point Running Shoe Review. Dan tajuk kali ini saya bukan nak review kasut semata-mata. Hari ini kita nak memperkatakan tentang dua saja perkara yang menjadi perbualan yang diperkatakan untuk tahun 2025 tentang kasut running. Yang pertama, of course lah, tentang Adidas Adizero Evo SL. Tak masuk. Sebab saya punya point pertama bukan kasut yang ni Yang ni kasut raya yang terbaru Lucid Yellow. Untuk yang hitam ni saya dah pakai hampir 70 plus minus lah kilometer. Kalau ikutkan sepatutnya dah 100 lebih beratus. Tapi sebab saya sayang gila kasut ni, sebab dia hitam, saya nak buat jalan. Padahal buat running lagi sedap. Okay? Tapi sehinggalah kasut ni hadir, barulah kita boleh beralih pada kasut ni. Saya nak review setelah 70 kilo plus minus, bagaimana especially tentang durability, performance dan pemakaian. Okay? Kemudian, yang keduanya tentang kenapa kasut ni terlalu hype. Sama ada anda setuju atau tidak, memang tahun 2025 ni Adidas Adizero Evo SL ni sangat-sangat hype. Kalau tahun 2022, ketika itu Nova Blast 3. Sekarang tahun ni, ini giliran kasut ni. Sebab saya dah buat survey banyak kali. Beberapa survey, duk keluar kasut ni. Orang duk keluar kasut ni. Tapi susah gila nak beli. Okay, so kita akan memperkatakan tentang dua isu itu. Dan anda kena tonton sampai habis. Dan macam biasa, bagi siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata sahabat saya dari balik pulau. Balik Pulau Penang. Don't wait long-long. Subscribe. Yeza and thank you. A few minutes later. Disclaimer untuk video kali ini, kedua-dua kasut ini, Evo SL hitam dengan Lucid Yellow ni, my gosh. Setara dengan Lucid Red. Dia kalau Lucid ni memang DNA terbaru daripada Adidas. Memang meleleh, tak boleh tengok, tak boleh tahan. Kasut yang on point, kasut yang desainnya memantul, bukan sekadar memukau saja di hadapan mata, tetapi dari jauh dah nampak mantul-mantul. Tak kisahlah anda lari pace berapa. Sebab saya beli kasut ini bukan pakai duit mereka dan keluarga mereka punya mak angkat, punya tiri, punya ipar, punya menantu. Saya beli dengan harta pencarian saya sendiri. Kedua-duanya bukan dari Adidas Malaysia. Okay? Dan harganya semua dah tahu, RM629. Memang tak ada diskaun. Dan ini experience dari saya. Kasut ini memang kasut daily trainer. Tetapi dia punya yang antara sebab orang suka kasut ni, selain dia punya versatility dia merangkumi beberapa aspek penting. Yang pertama dari segi ringan. Kasut daily trainer ringan macam ni memang best gila. Kemudian selesa, sangat selesa. Kemudian design dia tak boleh tahan. Kemudian super shoes punya foam dia bagi, Light Strike Pro punya super shoes punya foam. Dan harga dia memang on point gila untuk entry level dengan standard macam ni. Dan saya pernah katakan dalam video sebelum ini, kali ini kalilah Adidas memang datang pada lain. Saya tak tahulah dia dah fired ke designer dulu. Memang hauk kan. Jadi saya ni tak terikat dengan mana-mana brand, terutamanya Adidas. Jadi untuk saya nak ulas tu lebih fleksibel sikit. Dan kasut ni bukan seeding. Jadi memang of course bila kita seeding ni kita macam ada nak bantu sikitlah brand tu dari segi sudut yang positif dan konstruktif. Tapi bila kita beli sendiri lagi senang lah saya nak berceritakan. Dan kali ini memang Adidas betul-betul dengar cakap saya. Oyo je Rumi kan. Dan dia datang dengan berwajah baru. Totally evolusi kan. Tapi sebab Evo ni belum pernah ada dekat pasaran. So inilah kasut-kasut yang saya pernah katakan dulu. Boston 5 yang saya minat gila dulu. Inilah jelmaan dia. Yang sepatutnya Boston jadi macam ni. Tetapi sebab dia ada Evo, keyword dia Evo. Evo tu, kalau dia punya yang abang sebenar dia, Evo, Pro Evo tu memang top performer punya kasut lah. Langsung tak sesuai dengan saya lah. Harga dia memang terlalu kayangan lah. Tapi bila ada Evo ni, dia buat dengan segmen yang mampu milik.
Sebab tu berebut-rebut orang nak. Dan experience running saya, kita tukar kasut lah. Okay, ini experience sana, anda tengoklah kasut ni. Tengok betul-betul kasut ni. Dengan mileage yang agak tinggi juga saya pakai. Luaran dia, sebab saya ni jenis jaga kasut. Habis, terus cuci. Habis, terus lap. Anda tengok, mentang-mentang lagi hitam tak nampak kotor langsung. Tapi macam baru. Tapi bila untuk kasut-kasut ni, durability orang tak tengok sangat apa dia. Sebab apa ni bergantung bagaimana anda jaga. Orang tengok midsole dengan outsole dia. Untuk Continental Rubber, punya kualiti ni superb. Kali ini Continental Rubber, dia bagi tipis, grip sangat. Traction dia memang super marvelous dan sangat durable. Anda tengok. Belum makan lagi Yang kanan saya pun nanti saya tunjuk dalam video ni, tak makan langsung. Memang dia sangat durable. Unsur-unsur ni ada sikit-sikit lah. Ni macam dah scratch sikit Tu biasalah. Saya bukan player atas tilam. Ni memang standard lah. Tapi unsur-unsur durability tu memang ada. Kemudian saya nampak dia punya karakter foam tu still lagi seperti baru. Sebab kita risau dia super foam. Super foam ni, yelah kasut-kasut racing kan mana tahan lama sangat. So far saya sangat enjoy lagi. Masih lagi rasa dia punya bounciness, dia punya plushy dia. Walaupun dia tak ada plate, snappy dia ada rasa. Tapi sensasi lari dia memang still marvelous. Saya masih konsisten. Ini kasut terbaik saya 2025. Dari segi performance, kalau boleh nak pakai kasut ni dan boleh bawa pergi racing, untuk harga macam ni, kalau anda tak ada super shoes harga beribu, ni dah memadai. Saya dah buat pun video kasut yang bukan carbon plate yang menjadi saya punya pilihan kalau saya nak lari full marathon, kasut ini. Okay? So lain-lain dari segi penggunaan, saya menggunakan kasut ini untuk easy, long run dan tempo run. Memang superb. Many hours later. Ini persoalan seterusnya yang anda ternanti-nanti. Kenapa kasut ini sangat hype? Okay, bila kita sebut hype, definisi hype tu, orang memperkatakan, duk cerita je pasal kasut ni. Saya rasa Adidas ada strategi tersendiri. Macam saya katakan, tak nampak pun kasut ni dia develop, dia testing. Tak ada cakap dia nak iklan, dia teaser. Tiba-tiba dah keluar. Lepas tu bila dia dah keluar, yang orang geram, dia keluar trial unit 1 bulan November. Trial unit 2 bulan Disember yang saya dapat ni. Kemudian tak keluar-keluar. Geram. Tiba-tiba dah keluar ke kedai, tak di-announcekan. Tanya orang kedai pun tak tahu. Saya tak nampak strategi sebenarnya. Tapi mungkin dia nak bagi orang starving. Macam orang lapar kan. Orang lapar geram. Dia keluar licin. Dan dia nak buat benda ni macam eksklusif. Dan saya yakin Adidas ada target tersendiri. Macam dia keluar Pro Evo. Pro Evo tu terus terang saya ingat margin pun tak banyak. Pasal kuantiti dia tak banyak mana pun. Limited kuantiti. Kemudian Elite yang pakai. Elite confirm lah tak beli. Kan? Sebab kasut ni untuk komersial. So Adidas ada jangka masa panjang. Saya jangka, anda quote betul kata-kata saya ni. Saya rakam ni. Evo ni dia punya iterasi pertama OG. Anda tunggu Evo 2 keluar. Evo SL 2 keluar. Lagi meletup. Lagi on point. Lagi mencairkan. Lagi berebut-rebut. Masa tu baru dia main volume. Dan saya berharap satu je. Harga jangan naik. Saya ni brand bagi kasut untuk review. Seeding. Tak ada apa-apa term, tak ada apa-apa bayar. Jadi terpulang pada saya. Kalau dekat US, Europe, semua influencer, semua content creator dapat untuk seeding. Dan dia orang bukan dapat satu brand banyak. Tapi ada setengah brand ni macam bila dia nak suruh kita review, tapi dia nak suruh eksklusif. Saya tak nak eksklusif. Saya nak review saya tu credential, konstruktif dan fair. Dan bila dia bagi seeding ni, of course lah, kita support lah sikit kan, marketing dengan cara yang konstruktif. Tapi ini, terus terang, saya memang suka kasut ni dan Adidas tak seeding saya. Saya beli dengan duit saya sendiri. Kalau boleh saya nak jadi macam Ben Park tapi teruk sangat. Dia melabur 15,000. Saya ingat pound sterling. Tahun lepas saja untuk beli kasut review. Dia satu pun dia tak ambil daripada brand. Mungkin saya boleh buat macam tu kot. Tapi koyak sikit lah bajet. Kalau anda perasan, ada brand bagi saya kasut. Ada brand dah tak bagi. Saya pun tak kisah kalau dia tak bagi. Kalau saya suka kasut tu, saya belilah. Jadi kalau saya tak beli tu, saya tak suka lah kasut tu kan. Sombong amat. Kan, okay? Kecuali macam contoh Nova Blast 5 lah. Saya memang beli, saya ingatkan best. Bila dah dapat, bukan tak best, tapi ada kasut lebih best dan dia downtrend balik, backward. Harga lagi mahal, makin berat, makin bulky. Banyaklah. Boleh tonton review tu. Tu saya beli sendiri. Kasut tu sangat hype. Pertamanya, yang ni memang tak boleh lari. Untuk kasut tu jadi hype, memang kasut tu sendiri kena bagus. Okay? Memang bagus kasut ni. Okay, jadi kalau anda nak hype pun kasut tu ke laut pun, orang dia tak organik dan dia tak sustain. Yang ni masih lagi sustain, saya sanggup beli unit kedua. Jarang saya beli kasut unit kedua. Dulu memang rajin lah. Okay, kalau kasut tu saya suka, saya beli 2-3. Color lain lah. Hilang akal pakai kasut sama. Tapi pernah ada kasut color sama. Shh, jangan bagi tu bini saya. Ada kasut
Alphafly 1. Okay, sebab dia murah masa tu. Bila sebut tentang kasut bagus, dia tak akan lari daripada design, performance dan innovation serta teknologi. Semua tu ada dengan kasut ni. Kemudian dia menjadi semakin hype sebab harga dia. Banyak faktor. Tetapi kalau anda perasan, susah nak beli pun menjadikan dia hype. Orang geram tengok orang ni pakai kan. Susah nak beli pun jadi hype. Itu salah satu marketing strategi dari Adidas. Dan kasut ni sangat versatile. Okay? Kemudian bila sebut lagi satu perkara tentang marketing. Anda perasan ada setengah-setengah brand tu, bosan ada punya iklan tu. Duk cari model-model cantik, model-model handsome, seksi, duk peraga. Kadang-kadang model tu tak ada kena-mengena dengan running pun. Anda tengok, saya sebut terang-terang Nike Adidas. Tapi sebab tu iklan dia mahal, dia punya cost mahal sebab dia punya marketing. Beza kualiti dia. Anda tengok macam mana Adizero buat iklan. Jalan kat train, jalan kat jalan raya. Kasut besar tu berjalan kat tengah jalan raya. Anda tengok Nike buat cerita macam mana. Macam mana dia buat video-video dia tentang bercerita. Bukan nak memperaga dan modeling. Dah tak laku video-video macam tu. So, dia ada cerita di sebalik. Kalau lagi best, cerita kelakar, cerita ada inspirasi, ada message, ada value. Dan dalam masa yang sama, of course nak marketing. Marketing cara tu lebih organik. Untuk tahun 2025 ni, dengan brand-brand lain tu. Dan untuk tahun 2025, kenapa dia kekal hype? Saya ingat tak ada kasut yang close dengan dia punya, yang saya sebutkan tadi lah. Ada tapi CP-CP lah. Tak ada pesaing betul-betul rivally. Kalau tahun sebelum ni ada pesaing Rebel. Yang ni, dia stand alone. Dia macam unik sikit dengan kasut ni. Lepas tu orang confuse, super trainer ke, daily trainer ke, racing ke, tempo ke, dia unik. Dan faktor lain harga. Harga sangat sensitif. Sekarang dengan kenaikan tarif ni, saya dah buat video tentang tu, kemungkinan besar kasut-kasut ni akan ada efek. Kena ingat anda kata contoh nak boycott brand US macam Nike, Under Armour. Kena ingat, bila dia naik tarif ni, bukan brand US saja. Seluruh brand ke dunia ni akan efek. Sebab apa? Sebab yang saya sebutkan dalam video sebelum lah. Dan semua brand-brand ni dimanufacture kat China. Anda cakap, kita sokong brand China lah kan. Tak ada. Nike, Adidas, Asics, New Balance, semua manufacture kat China. Even kasut-kasut yang local Malaysia tu pun kat China. So nak cerita macam mana? Dan yang ini last, brand-brand especially kena terima hakikat lah. Okay? Disebabkan video-video review, video-video dari influencer running, dari content creator running, yang review sebab anda kena ingat, ada orang dia post buat video saja. Tapi masyarakat atau pembeli, penonton mungkin nak tengok, tapi pembeli dia nak dengar review. Google review. Tapi sekarang lebih canggih, ada YouTube review. Maybe IG review, TikTok review. Tapi YouTube review lebih mendalam, lebih credential, lebih organik. Bagi contoh sekali lagi Nova Blast 3 tu masa dia keluar 2 tahun sebelum ni, kasut tu tak hype sangat pun. Tiba-tiba Kofozi dah pakai dekat 3-4 bulan, 5 bulan, dia kata kasut tu kasut running show dia. Terus jadi hype. Walhal tahun tu ada lah pesaing-pesaing dia kan. Terus jadi hype. Itu faktor-faktor influencer. Kena terima hakikat lah wahai brand-brand. Okay? Maksud dia bukanlah kita nak minta brand-brand ni bayar influencer dan sebagainya. Saya tak dibayar pun. Tapi bagi kasut, bagi kita try, kita bagi constructive review. Kalau bagus, saya cakap bagus. Okay? Jadi semoga video kali ini membawa perspektif dalam konteks yang lebih sampai kepada pengguna-pengguna runners yang biasa-biasa je. Kena ingat yang majoriti beli ni, elite ni dia punya yang lari laju ni jumlah tak ramai. Yang majoriti pelari-pelari amatur rekreasi macam kita semua ni yang membeli kasut-kasut ni. Okay? Jadi pandangan macam tu sangat penting. Jadi kalau anda suka video ni, tekan butang like, tinggalkan komen kenapa anda rasa kasut ni sangat hype, dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bakal kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Yo, what's going on?